apa-apakan anak saya. Jangan! 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 Anak aku! Mama! Jangan! Sin. Awak dah sedar? Awak rasa macam mana? Ha? Mama bukan mati masa bersalin. Tapi Mama kena bunuh. Mama saya kena bunuh. Awak bertenang dulu. Awak kena rehat dan pulihkan diri. Biar saya uruskan yang lain, okey? Encikgu, keputusan ujian dah keluar. Dadah yang ada dalam badan Cik Lin sama dengan dadah yang bunuh Fiona dulu. Lagi satu, Ling Xiaoyue dapat lari. Maklumkan cepat kalau ada berita pasal dia. Baik. Semua ni salah Suan Ching tak guna tu. Kalau bukan sebab dia, Lin Xingyin dah mati sekarang. Daripada kamu meroyan kat sini, baik buat benda yang patut. Cari jalan nak salahkan si Suan Ching tu. Baru senang kerja kamu. Maksud Mak... Biar dia jadi kambing hitam. Biar dia terima semua. Pusing-pusing sikit bukti yang ada. Buat sampai dia tak dapat nak bersihkan nama. Betul juga. Dari awal lagi dia sendiri pilih nak ikut kita. Dia memang ditakdirkan untuk dipergunakan. Lagipun, dulu Yue dah layan dia elok-elok. Jadi kali ni dia yang patut tanggung semua kesalahan ni. Tapi ingat, selamatkan diri kamu dulu. Baru kamu ada peluang untuk jatuhkan Messi.